Assalamualaikum guys. Kita sedang berada di KLIA 2. Ha? Aja je. Ya. Oh lama. Bro puasa tak? Tak bro, dekat restoran saya tak puasa bro. Oh dekat restoran tak puasa, kat rumah puasa. Oh dahsyat ni. Okey, kita sedang berada di KLIA 2. Kita nak bergerak ke Shanghai untuk konsert tour Sheila Hamzah yang akan berlangsung pada 21 hari bulan. Kali ni kita bawa anak-anak semualah sebab tak tahu esok atau lusa kita akan beraya. Jadi takkanlah tak beraya dengan anak-anak kan. Jadi kita bawa lah semua satu family. Apa awak cakap? Kenapa? Awak nak apa? Siapa? Ya. Saya macam tak puasa je. Ya, awak memang tak puasa. Ya, dia macam sakit je. Sakit? Ya. Dan lah kau sakit. Di samping kita bawa anak-anak, kita juga bawa Aliatul yang juga tak puasa. Mana dia? Oh ya ke? Aliatul tak berjaya puasa hari ni sebabkan ialah cuti kan. Allah bagi cuti. Dan juga budak baran ni kita bawa juga, diterbangkan khas daripada Melaka untuk tolong saya. Tak sure ada tolong ke tak. Tengok daripada tadi tak tolong. Tolong. So kau kena jaga budak-budak Aku jaga yang ni. Ni. Kau jaga dua-dua lah. Ni okey kan Ria? Good girl kan? Betul. Dia good girl. Konsert akan berlangsung di Shanghai. So kita dah pergi 3 tempat lah basically. Kita dah pergi Chengdu. And then kita pergi Guangzhou. Sekarang kita berada di Shanghai. Yang mana muka awak? So next tempat sepatutnya Beijing, tapi kita dah tukar ke Nanjing. So nanti bolehlah dapatkan tiket konsert tour Sheila Hamzah di Nanjing. Dan pada bulan 5 kita berada di DFP Petronas Fifth Harmony untuk konsert Sheila Hamzah juga. Macam ni lah guys, saya bawa anak guys. Baca. Sekarang ni kita punya flight pukul 6 petang. Ya, ni. Kita punya flight pada pukul 6 petang. Jadi kita tak tahulah kita nak buka pukul berapa ni. Jadi andai kata kita dalam flight tu kita dah berada di Arab, mungkin kita dah raya, lepas tu mendarat ke China. Mohon komen lah mana-mana yang tahu. Contoh lalu Vietnam dah buka ni, tiba pergi China tak buka lagi. So nak buka ikut mana? Kau tak tahu. Aku yakin ikut Malaysia. Waktu Malaysia je lah. Ikut waktu Malaysia je. Senang lah. Ikut waktu Terengganu. Waktu asal Terengganu pula. Kalau fikir logik lah 1 jam daripada pukul 6, kita mesti atas ruang udara Terengganu. Mana tahu kau, mana lalu Terengganu? Kita lalu ikut Singapura. Singapore time. Mana boleh. Singapura kecil, dia lalu pass by je. Sabah time. Tak ada. Kita ikut waktu Iran. Asal Iran? Iran tengah buka. Nampak? Lina ni nampak. Dia time elok-elok, time gaduh-gaduh. Dia dah start dah. Start tu fight. Tarik rambut dia. Biar elok tu gaduh tu. Nak buat. Okey, kita dah check in semua. Iya. Tinggal nak masuk saja dalam. Say hi. Hi. Mama. Hai sayang. Macam mana? Hai. Bara.com. Kenapa? Mencabar lah. Hari yang sangat mencabar. Yang tak sihat. Ya, saya dah seminggu lebih, nak ke 2 minggu kot. Demam, sesama. Ni pun still tak baik lagi. So, preparation? Tak prepare. Entahlah. So, kita tunggu lah nanti. Macam mana? Apa yang saya boleh cakap? Lillahi ta'ala. You nak pergi mana? Nak pergi Shanghai, China. You nak buat apa pergi Shanghai? Kita tengok mama singing. Mama singing ke? Ya. Papa you tak nak tengok ke? Tak nak. Kenapa? Papa nyanyi lagu apa? Papa tak nyanyi dekat stage pun. Saya tak tengok pun. Papa tak nyanyi kat stage, betul Papa nyanyi kat mana? Nyanyi dalam kereta.
saja. Jumpa di China. So kita berbuka atas flight setelah 28 tahun hidup. First time buka atas flight. Hari ni kita berbuka air dan juga nasi lemak airport. You want bro? Tak bosan. Biar tu. No. Macam ni lah guys. Swap seti pula. Ni ada mengagam. Tak rasa lah. Oh, view kat luar. Oh. Walaupun keadaan agak chaos, tapi berjaya. Ni dah lebay. Sama lebay. Ada tak ada nas semua ya. Okey, Ria Akira dah sampai China. Seti mana Seti? Satu Ais, come here. Satu Ais, come here. Oh. Seti, you already in Shanghai? You ada peminat ah? Hello. 好久不见啊！ Ni kira dirahsiakan lagi lah. Kalau dia official announce, habis penuh airport tu ya. So yang ni siapa? Yang ni peminat-peminat yang secara Tegar. bukan tegar, dia secara merisik dia dapat tahu. Nampak bodyguard ni. Nama dia Iskandar. Kau panggil dia Is, Abang Is. Kau relax, nama dia Abang Is. Baiklah. Pandak. Semua dah.嗨，老公，sorry，我忘记你了。不喜欢听我们。哦，是吗？为什么我？ Ria 是不是 Ria 我自己考虑的？所以在5月之后你还有什么计划吗？ 5月之后。就是 Dia cakap konsert Syah yang dekat Malaysia pun dia pergi. Ya ke? Iya. DFB dia pergi tak? Tak percaya ke? Kau tanya Syah kalau nak confirmation. Siang dia pergi konsert KL ke kan? konsert KL juga. First floor kan duduk. First row. Meet and greet. Ramai ya mama punya friend. Tu awak punya friend ke mama punya friend? Mama. 他年在北京的，是在我生日的那时候。直接能可以合照吗？对，当然可以来。我们快一点，我们拍一个视频，哎你， If you can write, thank you. OK，OK。 Wow, can you say yeah to well? Thank you so much. 你们要签吗？还是？ Bodyguard ni okey ni, steady ni. Abang-abang bodyguard steady ni. Dah 3 road tour, dah 3 konsert. Masih orang yang sama. Hi, 500. Hi. Hai biasa je. I got it. Oh. Shalamza. Yeah, see you in Malaysia. Sure. See you. Okey, baik. 来。OK. 最後。 好嘞。 Bye. So kau dah ready ke ya nak tengok kehebatan moden China ni? Tengok ya, kereta dia ya. Oh. So dah kereta panas sebab ada heater. Aduh, adik berjaya adik. Sentipot. Senti wayo. Okay guys. Pertama kali di China bersama family. Alhamdulillah guys, everything went so well. Memang ada challengesnya.
apabila kita bersama dengan anak-anak ni. Tapi waktu dorang kecil-kecil macam ni lah sayang, kita nak membuat memori yang indah-indah untuk anak-anak. Blur-blur Kenapa dia blur-blur ayang? Memori yang indah-indah bersama dengan anak-anak kita. Rhea, do you want to say anything? Say bye-bye everybody. Ni bukan phone call. Where is Sati? I cannot see you. Where are you, Sati? Where is Sati? Oh man, Sati. What do you want to say? 师傅，大概多久啊？我们到我们的酒店半个小时啊？半个小时。半个小时，好。setengah jam baru Tan sampai. Xiao. 半个小时。半个小时。Yeah. 半个小时。 Tadi cakap macam ni. Dia cakap merepek dengan Jangan fan borak. saya. Jangan borak macam tu. 双赛泳。你去喝一下。双赛泳。正小小说了。双赛泳。哦，双下游 OK。叫我那个这里。双赛泳。 OK. Maksud dia kita pergi hotel lah. Konvoi sayang, konvoi. Oh my bro. Gelap lah, Papa lupa. Papa lupa buat lighting lah. Okay, rombongan Cik Kia semua. Kita dah sampai ke Marriott Hotel. Marriott, macam kat Thailand ya. Sawadee Cup lah bro. Sekejap lagi kita ke room tour lah Okay, kita dah sampai ke bilik kita. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Sorry. Kita orang datang nak raya ni. Masuklah. Rumah besar ke kecil? Rumah biasa-biasa je. Ni salah satu bedroom saya lah. Oh ya, setiap negeri ada rumah. Yes. Okay, ni bilik tetamu. Bilik tamu. Okay. Macam biasa. Tak ada bilik. Okay. Very nice. Allah cantik juga isteri Ubay ni. Iya. Lawa ada Betul lah. malam-malam macam ni pun. Hey, ada budak kecil lah. Say hi. Jangan tutup. No, jom. Come. Masuk. Oh, ada dining table lah. Dining table. Dapat makaron Makaron. dengan buah. Buah-buahan dan seperti biasa. Coffee station. Oh, ada adapter. Okey, ni penting. Oh, ni adapter. Very thoughtful. Adapter brand apa ni? Tak tahulah. Brand Marriott lah. Kita berada di Marriott guys. Marriott Yangpung Riverside. Yeah, yang Yangpu Riverside. Saya tertarik dengan satu ni sayang. Ya. Every time dorang bermakan makanan and snack, dorang akan cari yang halal. So yang ni adalah lamian. Oh, ada logo halal guys. Ini halal. Halal guys. Ini halal guys. Ada mie halal guys. Oh, inilah extra bed dia. Inilah extra bed untuk Ria Pot tidur. Ni halal. Ni kalau datang ni halal. Selamat datang ke rumah saya. Rumah biasa-biasa je guys. Okey, jom kita ke dalam pula. Okey, ni ada TV lah, boleh main PS. Ini bukan bilik awak tau. Ini bilik papa, mama dengan Ria Pot. Awak dengan Antia. Nanti kita tour bilik Antia pula. Oh, macam biasa guys. Completekan puzzle anda di setiap touring konsert Sheila Hamzah. Oh, dia suka. So ni adalah semua ya. Bilik air memang ada ni. Ada tirai. Oh, okey. Oh, saya sudah risau tadi. Oh, dahsyat. Oh, ni seamless Ni amal dia. Okey, baju orang kaya tu. Kau kalau duduk sini kau kena pakai baju orang kaya. Itu kau, level aku tak tahu ada ke tak? Adalah. Ada. Mesti ada. Kita nak touring bilik dah juga sayang. Jom. Wah. Oh tu, berak tu. Okay. Dia mana? Seti ni bukan rumah kita. Ni bukan bilik dia. Ni orang cakap powder, table powder. Matilah phone kau. Tak nasib dah. Ya. Macam biasa lah guys. Okay. Rekod. Oh, ni bathtub ni, tempat saya berendam ni. Oh. Are you happy? Pukul berapa you nak tidur ni? Ha? Okay guys, kita dah nak kat pukul 2 je. Dah pukul 2. Dah pukul 2. Long journey guys. Are you happy bro? Ya. We raya ada Shanghai bro. Okay, jom anak-anak semua kita ke bilik Alia Pot
dengan ucupi pot dengan seti pot. Dia kat ini. Kat Aini. So basically bilik diorang sama lah. Satu level, sebelah-sebelah apa semua. So bilik diorang level 20, bilik aku level 28. So kau bawa aku tau. Lu bawa tapak kaki gua je brother. Aisyah. Jom. Let's go man. Oh, Alia terus nampak bukan nama Alia, nampak nama Jessica. Tak nama dia. Oh, Ali je. Yang wujud pun lagi bilik wujud. Pergi bilik Uncle UU dulu lah. Ambil je lah. Wujud dua seorang je tu. Waalaikumsalam. Oi. Kau cerita kita touring bilik ni lah. Turun bilik Alia lah. Bilik Alia. Bilik Alia sama. Satu je. Satu sini. Jom 2015. Satu sini. So Uncle UU dengan Abang Lebay kita Bye bye. Uncle apa? Bye. Uncle Bay. Tak dia uncle apa? Uncle UU. Okay, jom Siti. Ni bilik Uncle Lebay dengan Uncle UU. Kenapa? Kenapa? We go to bilik Antia. Come here, Ria. Tergedik benda ni. Inilah bilik Antia dan Seti Pot. This is your room with the Antia. Oh, juga ada bathtub guys. Juga ada bathtub. Dahsyat guys. Tempat berak adalah tempat berak, tempat apa ni, mandi ni. Kenapa dia kena ada more space? You nak kena ada more space ke? Oh. Kenapa? Wah, komplain. Kita kena review. Okay bro, review bro. You punya bilik macam mana? Review. So guys, ada 2 katil. Lepas tu telefon, TV remote. Oh, telefon, TV remote dah. Ni apa ni? Ada time tu macam dia macam ada lamp. Oh, dalam. Okay. Ada hijau. Ada notebook. Okay lagi bro. Ni tempat apa bro? Ni tempat apa ni? This one. Ini tempat makan. Tempat makan. Oh, you makan ke? Ya. Oh, you puasa tak? Tak. Kita ada 1 hari lagi nak puasa ni. Ya. Raya hari Sabtu. Oh, ni is mama punya konsert punya ni. Apa puzzle. Puzzle. Puzzle apa ni? You have to complete all of the concert tour to get the one exact picture. So ada macam biasalah, ada coffee table, ada fridge apa semua. Cuma dia tak ada ruang tamu je lah. So guys, itu dia room tour untuk bilik tim kita dan juga bilik Sheila Hamzah. So dengar cerita Malaysia Raya hari Sabtu. Ramai yang dah masak rendang apa semua. Jadi terpaksa hold dulu jaga rendang tu sampai hari Sabtu. Jadi untuk kejadian di China pula, China ni merupakan negara yang sangat-sangat besar. Jadi kita beraya, ada yang beraya pada hari Sabtu, ada yang beraya pada hari Jumaat, which is hari ni lah. Kan, sebab kita dah pukul 2 pagi. So mana yang beraya pada hari ni adalah seperti negeri-negeri di Xinjiang yang berdekatan dengan Timur Tengah Arab. Jadi kita ni masih berada di selatan Shanghai. Jadi kita ikut waktu Malaysia lah, Guangzhou. Guangzhou pun raya hari Sabtu. Betul. So guys, kita jumpa esok. Kita experience lah macam mana berpuasa di bulan Ramadan. Okay, berpuasa di negeri China ni. Macam mana di bumi China ni, macam mana. Dan tengoklah esok kita nak buka kat mana. Sebab tak silap saya ada satu restoran Malaysia dekat sini. Kita tengok dekat ke tidak. Dan waktu berbuka China pun nanti kita kena discover. Okay, so thank you so much guys. Kita jumpa pada hari esok. Ini 2 budak dah sahur dulu. I makan, dia kata. I makan. Makan-makan. Cakap Ria, makan-makan. Makan, cakap. Eat. Ini nak kena shoot juga ni. Itu tu yang tu. Ini ni nak kena shoot ni. Nak kena shoot ni. Dia bagi. Dia Tu. Ikutlah korang dulu ni. Okay, sebagai orang pertama yang join tim Sheila Hamzah, apa perasaan kau? Baik, bos bayar.
Dia tak expect yang dia se-famous ini dekat China ya. Oh, ya. Petang atau awal malam. Itu pun dah pack peminat dia. Ini sebab kita sampai pun dah pukul berapa? 12. Tapi still ada peminat lah tunggu. Macam oi, dia memang ada fan yang gila-gila kuat shoot. Oh, aku tanya lain, kau jawab lain ya. Itu experience aku. Oh. Okey, berbalik pada soalan kau apa tadi? Bos bayar. Berapa? Bos bayar. Berapa kau kena bayar trip ni? So sekarang kau just tukar duit RM500 Malaysia. RM500 bersamaan RM1,000 lah. Oh, RM1,000. So dapat dengan RM500 dapat apa, duit belanja. Duit belanja nanti dapat lagi, duit air dapat lagi ni. Oh, ya ke? Nanti ni lagi. Kau jangan bagi fake hope. Ini bos baik, bos baik. Mantap. Ni banyak makan modal lah dia ni. Oi, shit, dia ni saja berapa ribu pergi ni. Bilik kau rasa berapa bilik kau? Aku rasa kalau duit Malaysia lah kan. Kalau merit Marriott bilik aku mungkin kalau satu malam dalam 600 lebih. 600-700 lah kan. Kalau bilik aku? Kau mungkin dalam 1,000 lebih sebab kau suit. Suit. Pakai suit dah. Ya sayang. Ya. So kau nak ikut lagi tak? Bila next? Kau. Bila next? Kau baru sampai Shanghai baru berapa jam cuk kau dah terus bila next? At least kita tanya. Okay, nanti kita tengok macam mana. Kita kena tengok performance lah cuk ni. Tapi aku job scope pun tak tahu. Jom kau jaga ni je, dua ni. Okey, yang tu aku boleh jaga. Yang ni agak liar sikit. Dia mula-mula bijak ni. Banyak-banyak akal ni tak? Ya. Macam dewasa kau makan berdiri tu. Bantu busuk. Oh ya, Akira. So mari dah kita. Nampak dia keluar lift ni. Ni. Kat mana adik? Mana? Nak pergi? Oh ingat ni mansion kita ke? Sini sayang. Hi guys. Good morning guys. Hello, guys. Kita nak ke jalan-jalan dulu ya. Bye-bye. So guys, ada berita dan info baru. Kita akan ke Nanjing Road sebab ada wholesale. Guys. Hello, guys. Hello guys. So guys, kita nak pergi mana guys? We wanna go shopping. Say, shopping. Sana? Time tak suruh guys. Dia buat guys. Time suruh guys. It's okay. Given the throne, I didn't know to believe I was a queen that I meant to be. We go. And play both sides, but got a black picture, cause I got to walk. Cause I'm still on stage, I'm the now I'm born to be. Dia mesti balada guys. Voices strong and I believe we're going. Okay, nyanyi lagu Ibu pula adik. Ibu. Ratu hatiku, bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Masa? Sepanjang kau berkorban, tak putus bagai air. Ibu, Terlalu dulu. Yeay. Sorry, saya sore throat sikit guys. Suara serak lah. Baik guys. Lagi lagu apa nak nyanyi? Ha? Nyanyilah. Warrior tu apa? So guys, hari ni yang berpuasa hanyalah saya, Ucupi dan Lebay.
A B C D E F G E B C D E. Melek ke? Ni tukar-tukar je. Rambut kenteng. Okay guys, pakcik ni buat persiapan raya guys. Ya, itu dia guys. Pakcik ni akan buat persiapan raya. Baru nak beli rendang ni rasanya. Sekarang kita berada dekat, kita ada dekat tempat macam nak borong-borong kan. Dia ibarat kenangan mall lah rasanya. 59. Ada yang 39. Tim kita nak shopping. So kita layan je sebab Ria masih steady ya. So macam kau tengok kat sini, ramai lah busy kan. Tengah pilih-pilih barang tau. Macam-macam lah. Ikut dorang lah nak pilih collection apa. So kat sini baju laki kita tahu kat mana. Tapi kita layankan je lah wanita-wanita untuk shopping dulu. Laki-laki santai. Mood shopping tak bangun lagi ni. Awal pagi je. Lagi. So mana ada lah. Macam-macam lorong ada. Macam-macam baju. Saya pun tak tahulah. Sekarang kita dah bagi pada 2 kumpulan lah. Kumpulan Aini, Aida dan Alia dengan kumpulan kita orang. Ini kumpulan keluarga lah. Nak pergi cari baju lelaki, nak pergi cari baju budak. So jomlah kita cari. Let's go man. Kita sekarang berada di tempat yang betul, tempat lelaki. Jeans apa semua ada. Pilih. 2 sepuluh. 谢谢药社， Kita berjaya shopping guys. 是手小 Makcik ni, 谢谢手 makcik ni bagus. Janganlah. 小小手小小小小小小小 Nampak beli murah. Dapat pula. Dapat lah ni tengok Ham. Bag dia. 小小小 Diamlah Siti. Oh, kira duit. Oh ni kau punya. Okey baik. Saya Oh, belagak muka kau thank you. 小小 20 biar 20. Kita sekarang tadi dah bapak-bapak dah cari seluar. Sekarang anak-anak pula. Ni kasut. Ni Ria. Ni baju-baju tidur guys. Ni jaket budak-budak indie. Spiderman. Ni siapa? Jaket. Spiderman. Oh itu jaket. Comel je. Okey ke dapat jeans? 小小球 Oh ya okey. 小小 Cakap Cina lah sekarang dia. Ini kalau kat Malaysia dah kena dah ni. Alice, do you like? And very cheap. What's your short? The short? 小小球 Nah, ya. You like? Don't you like Alice? Macam mana Syirah? 小小 Syirah. You like jeans? 小小 Syak. Oh, syak maksudnya ya. Yang ni pula jenis kuat menekan. Alice, do you like? Memang cantik. Cantik sini. Is it nice? Yeah, 120 is okay. 120. 120. How much this one? Alice is 89. 18 lah. Yeah. Do you like it? Oh, she doesn't You like see it. another? I have another color. Jadi menekan dia ni. Dia menekan lah, Cok. Ya. Lagi melekat daripada yang tadi. Oh, ya ke? Tak, memang baju budak jarang orang beli. You like it? 小小 Oh, sure. Oh, shit. Terbaik Seti understand the assignment. So tadi kita dah beli seluar dengan baju Seti. Lebih kurang RM RM80 RM80. Sekarang Ria punya baju RM10 saja. Ni kalau buka kedai kat Malaysia pun niaga untung ni jual 130 kan. Baju budak mahal sekarang. No. Sembilan. Lawa tu lawa. Solid kan? Solid. Sekarang kita sedang shopping baju Seti kat dalam. Oh sana 15 je guys, 15 je. Maksudnya berapa ringgit je. Ini pun RM10 je. Tak ada RM10 dia bawah lagi sebab duit kita murah. So beginilah guys kehidupan di
China, Shanghai. Esok hari raya pertama dan esok juga merupakan konsert Sheila Hamzah. Pagi masa kita beraya tu, konsert malam. Asal sempat lah kita pergi tengok apa yang ada kan. Okay guys, sekarang kita berada di Nanjing Road. Tujuan kita ke sini sebab yang ni lah, wanita-wanita ni mungkin ada barang yang nak dicari. Dan selepas ni kita akan bergerak ke Shanghai Secret Flavor, restoran Malaysia di Shanghai, Mr. Beast tu. Nampak? Kan? Nampak? Jadi Mr. Beast pun ada kat sini. Dan Raya Akira, macam mana guys? Macam mana guys? Hello guys, ya. So itulah dia, nanti tengoklah apa aktiviti di sini. Cuaca sejuk, angin pun tak relax kat sini. Tengok ni. Hei, tak puasa. Dia cuti hari ni. Dah nak raya, dia cuti. Mr. Beast ni nak pergi mana ni? Okay guys, kita dah sampai kat tempat makan kita yang disuggestkan oleh Taiko Borong Cina. Yang Abang tu cakap kat sini ada restoran Malaysia. Halal. Ni dah kira puasa terakhir ni. Kita dah buka dia kosong tu. Saya duduk kat Putih selama 2 tahun. Tahun 2012 sampai 2014. No. So dah familiar lah ni. Tapi banyak benda yang dah berbeza lah. Banyak benda yang dah lain. Tapi masa tu tak ada orang kenal, so boleh pergi mana-mana naik train. Hai Sate! Oh, you're here. At the Betul. airport ke? Huh? We're at the airport ke? Yes, we going to the Malaysia now. At Guangzhou ke? Okay guys, kita dah tiba di Secret Flavor. Makanan Malaysia banyak kat sini. Ni macam-macam muka orang Malaysia ada. Tadi dah tutup. Dah buka puasa dah. Betul. So kat sini lah kita akan buka je. Inilah dia guys, Chef Shah lah. Oi, muka garing abang ni. Okey, inilah makanan-makanan yang ada dekat sini yang korang boleh order. Macam-macam lah, ada ni samosa, apa benda ni, ni Nyonya Spring Roll, Thai fish cake. Dah 7 tahun lah. Solid ni, makanan-makanan semua solid. Inilah anugerahnya. Ini saya. Ini anugerah. Anugerah yang tak terhingga. Apa dia? Ni. Aduh, dia ni problem ah. Pakai ni pun panas. Janganlah masukkan kat dalam. Oh, seluar. Oh, seluar tu. Bro, gigi tu bro, tunjuk gigi. Cantik. Guys, sampai sudah air kelapa kita. Baru petik dia cakap. Dia masih ada kat pokok ke? Masih ada berada di pokok. Dengan pokok-pokok saya dipetik. Oi, nasi lemak. Tu malu ke sayang? Bukan tu teh tarik. Teh tarik. Saya tu sayur kacang panjang. Kacang panjang. Nasi. 你们这儿有没有小米辣？香米了。小米辣辣椒。 Ini dia rendang daging. Dapatlah rasa bulan-bulan hari terakhir berpuasa ni kan. Esok nak raya bolehlah buat rasa-rasa rendang. Okey, siakap. Ayam. Ada limau air limau pandan, Milo dinosaur. Semua solid lah. 没事。 Airnya baik ni. Ini jadi chef dah. Satu lagi ikan. Tamatlah sudah Alkisah kami. 这也是你送给夏的最好的礼物。太好了，感谢你的光临。没关系，是我们马来西亚的朋友建议我们推荐过来，对，没有让你失望吧？没有人，你喜欢吗？喜欢，你们的rendang是好吃的，很好吃，非常感谢您喜欢。没关系，谢谢你，谢谢啊。 Kita jumpa Melayu ada Melayu kat sini. Sama Raya. So maklum lah dah. Ambil gambar kat luar boleh? Boleh? Okey. Ayo tu. Pakai saya juga lah. Leka lah. Ini dulu. Oh, dia nak ambil gambar dah. Bagi dulu. Okay, video Semai Raya.
video. 要拍视频一下，视频这边啊。Okay bro. Okay. Okay, siapa nak cakap? Ini sayang. I love you too. Cakap Ah. Kami pelajar-pelajar daripada Shanghai mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sebab belajar. Belajar Belajar. Yeay. Salam. Oh. Bye. Sampai sudah hotel guys. Keluar kita ni rasa menyesal pula beli dua. Wow, Ria Akira. Oh, hello guys. Guys, cantik guys. Macam mana guys? Okay, jalan dulu, jalan. Go, catwalk. Catwalk. Oh, cantik punya. Nasib baik landing kepala atas kapet. Terlalu licin guys. Rekod lah. Tengok tak? Okay, makan ubat. Cakap kita nak makan ubat, cakap dengan papa. Ubat We cakap. want to eat. Okay. Sini. Nampak guys. Makan dulu. Dia Akira makan ubat. Bismillah. Ni kurang sihat sikit. Makan dulu. Nampak. Mana cik budak pandai makan ubat. Hanya Ria Akira saja Dah. yang solid makan ubat. Dah. Dah habis. Dah habis. Tak payah. Habis dah. Yeay. Good job. Good job guys. Dah makan ubat. Hi guys. Selamat Hari Raya. Oh, lah Mak Ria Akira ni. Okay guys, selamat Hari Raya guys. Kita tu. Siapa tu? Huh, who's that? We see who's that? Is that Uncle Uu? Wow, selamat Raya Uncle Uu. Sete selamat Hari Raya. Sate pot. Sate, tengok sini. Selamat Hari Raya. Wow. Okay guys. Kita dah nak bergerak ke venue. Ni dia poster-poster nak design. Selamat Hari Raya sayang. Selamat Hari Raya. Raya yang sangat-sangat gobok sebenarnya. Gobok. Ya Allah, Akbar. Ni pun makan banyak hari, very good. Yes. What did you eat sayang? Good, macam mana good? Good bro, good bro. Good. I eat. Can you please stop asking me? Why? I'm eating rice. I'm eating rice. No, you ate rice. Yeah. Rice and Rice and lamb. lamb. Wow, do you like it? Yes, I like it. Oh, that's nice. When you're a baby, you didn't talk that much. Yeah. I like you talk a lot. Talk a lot to me. You have to talk a lot Smart. with Because Uncle when Darren. you talk, you're smart. Yeah. Are you a smart boy? Yes. Yeah. Oh, see the confidence. Are you a good boy? Are you good boy? Are you a good boy? Are you Are you a good boy? Yeah. Yeah. Do you think you look handsome today? Yes. Huh? Yes. Are you handsome? Handsome Yes. like who? Handsome like mom. Papa. Beautiful? Yes. Who's beautiful? Mama. Okay, thanks. Do you feel cold? Yeah, I feel cold. You never feel that cold, right? I don't think so. Malaysia. I don't think he is that cold. I'm cold. Are you cold now? Yeah, I'm so cold. Okay, alright. Makeup saya ni tak siap lagi tau. My makeup is not. It's just halfway done. I'm gonna continue my kitty. I'm not Your kidding with new you. kitty? Yeah. Okay, can. Continue. You can talk to the kitty. Kita mengambil masa lebih kurang 17 minit. 17 minit untuk sampai ke concert venue, and then we're now rushing to do our sound check and rehearsals, and then we're gonna finish up
my makeup because this is just halfway done. And then we're gonna wear all our clothes. Dan Come for the concert. kita satu beranak semua tidak sihat ya. Yeah, our whole family is not feeling well. It started from me. Since 2-3 weeks ago, I have not been feeling well. But it's worse because it's winter in Shanghai and it's freezing cold. But it's okay, inshallah. I think whenever that I'm sick, as long as it didn't hurt my throat, I'm still inshallah I can do it. Tapi kalau sakit tekak sekali, itu susah. Tapi kalau saya tak ada batuk, saya cuma sesama and then macam ni lah basically suara saya macam nak demam-demam macam tu, insyaAllah okey lah. Tapi cuma selalunya kalau untuk show dia barai juga, sebab lagi-lagi bila konsert ni kita kena nyanyi 25 lagu kan. So yeah, All the best sayang. terima kasih sayang. Kita belum salam raya tapi kejap lagi lah. Yeah, I love you. I love you too. You love me bro? Yes, I love you too. You love me how much? Banyak-banyak. Banyak-banyak. You love mama how much? Banyak-banyak. You kau banyak-banyak. Ya ke? You ke? You. You ke? You. Okay, sudah sampai. Mari kita ke venue di Shanghai. Okay, kita akan terus ke bilik and then terus ke rehearsal guys. Agak lewat gobok. Sit down. Yes. Ada heater. Hangat-hangat sikit. What's it called? Tempat shoot MV. Tu cantik pula. Lighting yang tak berapa. Lighting dia agak sendu lah. Masih blur. Okay bro. Yes. Tuan-tuan dan perempuan, tegak berbaju Melayu. Ini dia anak Melayu. Santai bro. Okay, kita sekarang sedang meeting Barisan Nasional. Biru. Biasa kalau merah, UMNO. Jangan politikkan konten. Macam wakil Malaysia ke persidangan Asia. Ini Ayu, cakap Cina sikit. Cakap Cina sikit. 是射手，我爱你。 Ikutlah. So jomlah kita ke rehearsal guys. Modern Skyland guys. 断那个低音什么东西，因为创回来低音特别厉害，是知道我能理解。 Mama tengah buat apa dia? Tengah singing. Tengah singing. Seti senyum elok-elok. Senyum properly. I don't want your weird face. Stand properly. Okay. Okay. Look at this. Here, 1, 2. One more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. There. Okay, 1, 2, 3. Okay, sit dah. 1, 2. Siti, smile properly. No. Don't do that face. Smile. 1, 2. Kiss papa. Kiss papa. Kiss papa. Okay, lagi. Kiss papa kan. Mungkin janganlah apa, senyum elok-elok. Lagi sekali lagi. Okay. Ada.
gambar raya atas stage. Kita ambil gambar raya. Aku tahu lighting kat kepala mesti tak cantik. Cantik lah. Okey lah, lighting okey. Saya pelajar daripada Shanghai dan isteri saya pelajar daripada Beijing. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Malaysia. yang sedang menonton. Ya. Bye. Solid. This is not your concert. That's why this is my photo. Where's me? You can say 我在哪里？不在哪里？这个不是你的，是爷爷，谢谢小牛。是妈妈的。大家长。哦呦呦，哎呦，大家长。他喜欢模仿，说中文模仿。大学长。bahasa Cina dia, bahasa Cina kungfu ni. What's your name? What's your name? 你是谁？我是 Sadie。哦，我是我是高的。我不知道。我叫什么？哦，mantap lah. Dengan sign-sign. You want to learn Chinese? 大学长。哎，I don't know what language you're speaking. Borak ni. 大学还有。Oh yeah. Tak sihat? 大学。Kita untuk nombor 1 tengok mana yang masih beratur kat luar. Diorang ni tak raya. Ni. Duduk kita masuk. Hello. Jatuh. Jati kak? Salam. Cila lokong. Apa tu? Husband Cila. Oh. Ni diorang akan buat proses checking lah. Diorang akan collect diorang punya apa, bukan free gift, concert kit kat sini. So sistem sangat cun lah. Dengan adanya polis apa semua, lajulah basically. Air semua tak boleh bawa masuk sebab kadang tak ada jual ayak. So ayak nanti diorang akan ambil balik hari ni. Nampak? Diorang ada chop out kat sini. So polis ni akan suluh. Hang dah chop dah. Nampak? So separuh kita dah masuk kan. Ni ada lagi beberapa lah. Dan for your information, konsert ni tak sampai seminit dah sold out. Order kita tak boleh. Sampai silap lah. Mesti diorang ni tak beraya lah. Amat tu. Dah sejuk kan keluar. Dah solid kan keluar guys. Okey, kita berada di luar sekarang. Sajalah ambil gambar raya kan. Ni rupa kita pun dah macam ni, ahli-ahli apa kabinet kan. Kita sekarang berada di 10 darjah Celsius, if I'm not mistaken tadi. Weather. Bandar Baru Bangi, brother. Bandar Baru Bangi. Oh, ketak ni Oh, aku off location sebab aku buka TikTok. Weather 11 lah 11. Inilah muka depan dia. Silam lah. Jom kita masuk. Shira, go, go, go! Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tuhanku pemudahkanlah segala urusan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami rancang berjalan dengan lancar. Amin. Ya Allah Tuhanku pemudahkanlah segala urusan tim kami pada hari ini. Semoga konsert Sheila Hamzah di Shanghai ini dipermudahkan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Allah Tuhanku pemudahkanlah. Allahumma barik lana. Mak cici. Tapi betul lah doa rezeki tu. Tapi doa tu je mak cici tahu. We miss you, Mak. Sebab tu mak cici murah rezeki. Tak cukup panjang pula. Gen Z dah. Panjang tidak. I need you start record me. Yeah, you know. Tukar outfit. Dah nak perform kan. Guys, Sheila Hamzah dah ke stage. Jadi Ria ni macam mood on tak on. So kita kena bersantai dululah. Kan? So warm. Sama Zora di sana. Oh.
I'm gonna take some waters to our VIP Tak guests. follow. You tak follow? Ya. Guys, penyokong dah mula jerit tadi. Taklah guys. Where are they? Oh, dah. Ada yang tanya saya kenapa tak ambil video Syah banyak kan. Ni sebab ada copyright semua. So dia tak boleh tak boleh belanja sangat lah. Selamat Hari Raya！想要我的中国第一次演唱会就是在这儿，所以呢，好爱你。确定吗？你们有没有来看我上海的演唱会的朋友呀？你们在哪？只有4个人。你却想要我爱你无法
Sekarang kita colek Alia kejap sebab dia nak tengok. Macam mana bro? Tengok Sheila Hamzah perform di China buat kali pertama. Sangat gempak. Very very international. Kau macam sopondan ni. Sorry dah ish. Saya sangat bangga dan Tak apalah yang kau macam pondan lagi lah, tak payah. tak boleh lah, suara tengah sakit.
知道你心里可能否会我改变，想你每夜，求你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。Guys, Labai sedang on form. Ini adalah sound engineer kita. Mereka sedang bekerjasama dan beraksi. Love
我想跟大家说，这首歌是我自己写的。最终是方向的方向对了路，体会心动的幸福，每一步在恍恍惚惚漫长的旅途，爱让我继续支撑背负，爱的下一步。Kita masuk je guys. Tengok keadaan airport. Setting port okey? Yeah. Jom kita tengok mama guys. Okey guys? Guys. Jom tengok. Dia ada rumah dia. Ha? Layan. Hello guys. Mama is coming guys. Kata we see mama guys. Mama is coming. Mama pun. Rembat kasut saya guys. Oh, okey habis. Sini. Nah, bawa lagi masuk bilik. Jom. Oh, go. Bawa dia pergi tengok. Okay, kat luar sekarang sedang berlangsungnya encore.
Oh, alah sayang. Good job. Adik, high five. High five. High five. High five mama. High five mama. So guys, habis sudah guys cerita kami guys. Say bye-bye. Bye-bye. So how is Mama concert? Good. Good? 26 sounds. 26 songs. Oh, good. So from 26 songs, how many songs do you know? 25. 25. Yeah. What amazing. 谢谢。Oh, you made it. 太美了，耶！看我3、2、1，好，快，来，欢迎。可以，来，还瘦一点，谢谢。耶，对，姐姐。 Okay guys, tamatlah sudah kita punya konsert di Shanghai. Tak banyak footage konsert yang saya ada. And then sebelum ni pun ada yang tanya apa, kenapa tak banyak awak nyanyi kan? Tak copyright guys. Nanti video tu jadi senyap. Ha, betul. And then kita banyak capture audience punya apa ni reaction. Oi. So Shanghai macam mana? Shanghai alhamdulillah, walaupun despite of me being sick, tapi rasanya dia best lah. Vibe dia sangat-sangat best and dia mengingatkan saya dengan first time saya berada di China. Dia agak chaos tadi penonton. Ya, tapi alhamdulillah. So sekali lagi nak mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan selamat 100,000 lah tolong. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. So ini je lah footage yang ada. So kau enjoy je lah ya. Jangan lupa Raya, subscribe. Raya, Say bye bye. Bye bye everybody. Say muah. Bye guys. Say bye bye. Can you sing Ibu? Okay. Bye bye guys. Bye.